Hari pertama dah balik pukul 8 bagi tahu kena balik pukul 10 malam. Hari pertama kerja masih dekat Kelantan tak ada benda ni. Kenapa? Lepas tu hari kedua dia up sikit pukul 11. Masuk hari kedua tu Zahiri ni pandang Dahlia tu macam dah lain. Kemudian thank you Shenzo, thank you so much sebab bagi Rose semoga mewahkan rezeki anda, dipermudahkan sekali urusan. Jadi masuk hari kedua, dia macam dah berubah pandangan daripada Dahlia. Macam ala-ala terkejut pandang muka Dahlia. Kenapa kau terkejut? Tu kan wife kau. Kau dah kahwin dengan dia 6 tahun kan? Kenapa baru 2 hari balik ke KL kau dah berubah? Dahlia ni again dia memang tempat asal membesar semua dekat Kelantan. Datang Zahiri kata kita pindah ke KL. Bila di KL, rumah yang mereka sewa tu maklumlah orang kerja